di sini ada carburetor TS125. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat CDT. Okay guys, hari ni CDT nak kongsikan kepada sahabat semua review carburetor TS terpadu. Sahabat boleh tengok video ni, okay? Terbaik. Okay guys, hari ni CDT nak post barang customer, okay? Untuk carburetor TS125 grade A, okay? Jadi apabila sahabat nak order, WhatsApp 0189017832, okay? Okay guys, jadi di sini ada carburetor TS125 grade A, senang setting, okay? Jadi kita akan kongsikan kepada sahabat semua untuk mendapatkan pickup dan top speed yang padu. Untuk carburetor ni sesuai untuk 53, okay? Spek 53 ke spek 60, okay? Masih sesuai carburetor ni, okay? Kalau 60 ke atas tu KZDT showkan pakai power jet lah, okay? Carburetor power jet. Jadi sahabat boleh tengok okay, bahagian sini, okay? Ni dia punya timing lah, okay? Untuk tinggi atau rendahkan timing dia. Okay, ada tulis made in Japan. Okay, sini bahagian sini ada berbola, okay? Sini ada berbola juga, lock dia. Okay, sini ada penutup dia, okay, screw. Okay, ni bahagian depan, okay, untuk carburetor TS125, okay. Ni lubang dia lah, lubang angin dia. Okay, di sini untuk skru angin, untuk eja angin kat sini, okay. Sini ada tulis Mikuni Corporation, okay. Ni untuk masuk dia punya piping minyak lah, okay. Yang ni adalah cok dia, okay, cok dia. Okay, kalau macam pagi macam susah nak hidup, boleh tekan cok ni. Tekan ni guna waktu dah guna dia, tutup balik, okay? Tutup balik macam tu, okay? Kalau sahabat tak tutup, minyak akan jadi lebih lah, akan jadi pop macam tu, okay? Jadi dah buka, ni tutup, okay? Ingat tu ni kalau nak tinggi atau nak rendah kan boleh kan ni, okay? Ni bahagian belakang dia lah, okay? Siap ada getah, okay? Jadi yang ni bahagian bawah. Kalau nak buang minyak lama ke apa, buka pakai skru double lapis ni, okay? Buka di situ. Jadi dia akan keluar ikut sini lah, okay? Lepas tu pakai piping, okay? Pakai piping getah, talakan ke bawah, ke atas jalan. Jangan biar macam ni. Kalau dia overflow, nanti dia keluar, kena kat head, takut terbakar motor, okay? Ingat tu. Okay, jadi KCDT akan kongsikan dia punya slide lah. Okay, untuk